بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, yang sama-sama kita kasihi dan kita hormati para jemaah yang dimuliakan. Syukur pada Allah Ta'ala memberikan kesempatan sekali lagi kita pada pagi ini untuk kita menyambung pengajian berkitab di Surah Mukhlisin. Di surah kita ini merujuk pada kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darin amin. Perbahasan yang ke-55. Sebelum ni kita menyebut tentang cabang iman yang ke-54. Itulah sifat malu yang mana ia berdasarkan daripada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim bila Rasulullah bersabda al-imanu bid'un wa sittuna atau qala bid'un wa sab'una sya'bah wa a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza'a min tariq wal haya'a sya'batun minal iman. Jadi sebahagian daripada cabang-cabang iman itu adalah sifat malu yang telah kita bahaskan, iaitu merujuk kena maknanya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malunya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini sehingga dia meninggalkan segala perkara yang diharamkan. Segala tegah dan larang Allah Ta'ala itu ditinggalkan dengan sempurna. Dan malunya hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sehingga dia melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala juga dengan sempurna. Itu sifat yang ada pada diri seorang hamba yang mana Allah telah mengurniakan pelbagai nikmat ke atas dirinya, maka kembalikan rasa syukur atas nikmat itu dengan melakukan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala sebaik mungkin yang boleh kita lakukan dan meninggalkan apa sahaja perkara yang diharamkan, apa sahaja perkara yang ditegah dalam agama ini juga dengan sebaik atau sesempurna mungkin yang boleh kita lakukan. Sebab itu dalam tingkatan amalan setiap anak-anak Adam ini adanya iaitu sifat ikhlas. Bila kita beramal untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan sebaik mungkin, maka tingkatan yang paling tinggi adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama membahagikan 3 peringkat ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan kita tergolong pada golongan yang terbaik. Golongan yang pertama, mereka beramal ibadah kepada Allah Ta'ala itu semata-mata mereka menjunjung perintah Allah Ta'ala. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Ini disebut dalam kitab Zainul Insan. Tingkatan ikhlas paling tinggi, hamba itu apabila dia beramal atau dia kata dia beribadah kepada Allah Ta'ala itu semata-mata perintah itu dia menjunjung perintah Allah Ta'ala. Adapun ikhlas pada peringkat pertengahan, dia beramal adalah untuk dia mendapatkan sesuatu, iaitu pahala daripada Allah Ta'ala. Dan daripada pahala itu dimasukkan dia ke dalam syurga Allah SWT. Jadi maksud untuk dapat pahala ini dengan makna yang ikhlas. Tetapi kata ulama, amal ikhlas itu pada peringkat pertengahan. Adapun beramal pada ikhlas peringkat yang rendah, ikhlas juga tetapi tingkatannya rendah. Seseorang hamba itu beramal supaya Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dia di atas dunia ini, dan supaya Allah Taala jauhkan dia daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia kata ulama, apabila seorang itu beramal, dia membaca ayat Al-Quran. Contoh dia baca surah apa? Dia baca surah Al-Mulk. Kemudian kita tanya dia, kenapa dia baca surah Al-Mulk? Kenapa kita baca surah Al-Mulk, tuan-tuan? Sebahagian surah masjid dia baca surah Al-Mulk. Ada masjid dia baca tiap-tiap malam lepas syak dia baca. Ada yang tak baca pun ada. Ada yang kadang-kadang dia pilih hari dia baca.
Kalau kita tanya abang kenapa abang baca surah Al-Mulk? Maka dia kata dengan baca surah Al-Mulk ni maka Allah lindung kita daripada azab kubur. Maka dia minta pada Allah Ta'ala supaya Allah tak murka dia daripada azab kubur. Atau seorang tu beramal seperti dia membaca surah-surah atau ayat tertentu. Seperti dia membaca surah Al-Waqi'ah. Ada orang dia hafal surah Al-Waqi'ah. Kalau dia tak hafal surah Al-Waqi'ah pun dia baca. Tiap-tiap hari dia baca surah Al-Waqi'ah. Kalau ditanya kenapa tuan baca surah Al-Waqi'ah? Kalau saya tanya tuan-tuan kenapa baca surah Al-Waqi'ah? Atau kenapa beramal dengan surah Al-Waqi'ah? Mungkin sebahagian akan kata supaya hidupnya tak fakir. Maknanya dia nak kaya lah. Jadi kalau kita tanya apakah kaya itu faedah dunia atau faedah akhirat? Kaya itu dunia ke akhirat tuan-tuan? Kaya itu dunia. Dia baca surah tertentu supaya Allah muliakan di atas dunia ni. Itu juga termasuk kata ulama dengan makna ikhlas. Beramalnya ikhlas tapi pada peringkat pertengahan. Dan banyak lagi amal. Setengahnya baca surah An-Nas. Sebelum angkat takbir dia baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sebahagian baca, sebahagian tak baca. Kita tanya abang kenapa abang baca surah An-Nas? Biasa jawab apa? Supaya dia nak solat dia tu terlindung daripada was-was syaitan. Maka dia baca surah An-Nas. Maka lindung daripada was-was syaitan pada Allah Ta'ala ini dengan maksud supaya Allah tak murka dia. Supaya solatnya solat yang terhindar daripada solat-solat yang rosak. Solat-solat yang meleka, yang melalaikan dan sebagainya. Mungkin lagi ada orang sembahyang duha. Ada orang tak pernah tinggal sembahyang solat duha. Kalau dia tanya akak, kenapa akak tak pernah tinggal solat sembahyang duha? Mungkin dia jawab apa? Biasa orang sembahyang duha sebab apa? Memang hobi dia sembahyang duha. Mungkin dia kata, nak kaya jugalah. Nak kaya. Jadi bila kata nak kaya, nak murah rezeki, nak lapangkan kata harta kita ni, dengan faedah dan faedah dunia. Maka kesemua amalan seperti itu, dengan maksud dia supaya sebahagiannya Allah mulia kat atas dunia. Tak melarat, hidupnya tak susah, hidupnya itu dilimpahkan rezeki yang luas, supaya Allah mulia kat atas dunia ni. Atau sebahagian amalan dia supaya Allah lindung dia daripada murka Allah Ta'ala. Solat yang lalai sifatnya, ataupun apa amal ibadah supaya dia tidak terganggu daripada was-was syaitan. Maka kata ulama itulah amal yang ikhlasnya pada kedudukan yang rendah. Tetapi masih lagi pada maksud ikhlas pada Allah Ta'ala. Maksudnya ada tingkatan-tingkatannya. Mudah-mudahan kita dapat sentiasa meningkatkan setiap amalan kita. Kalau kita tanya sahabat kita kenapa baca Yasin lepas sembahyang subuh, maka dia ada jawapannya. Maka kesemua juga adalah berdasarkan daripada kelebihan-kelebihan tertentu. Tetapi kita dituntut untuk meningkatkan yakni tingkatan ikhlas. Tadi baru ni saya berjalan satu masjid, dekat TV dia tunjuk grade orang solat. Jadi saya balik saya tengok rupanya grade tu dia ambil daripada bahagian dakwah Jakib. Maksud grade ni dia bagi grade A sampai grade E. Boleh tuan-tuan? Kita tak disuruh nak bagi orang grade kan. Dia kata apa dia? Sebahagian masjid saya tengok. Dia kata grade A orang yang solat bila azan dikumandangkan. Bila azan dikumandangkan dia sudah berada di masjid atau di surau dalam keadaan dia berwudu dan bersedia untuk solat. Jadi dia kata orang grade A cerita ni bukan hadis Nabi ni, tapi lebih kepada listajid untuk menggalakkan atau kita refleksi solat kita kan. Kita ni orang pengalaman solat banyak tahun dah. Solat kita mungkin 50 tahun, solat kita mungkin 40 tahun. Maka ada tingkatan-tingkatannya. Maka dia letaklah dia kata. Grade A ni orang bila dengar azan saja sebenarnya diri dia dah ada dalam masjid dah. Masya-Allah, ini terbaik. Adapun dia kata pada grade yang rendah sedikit, grade B. Grade B ni okey lagi lah. Kalau anak kita periksa grade B ni, ibu-ibu tak adalah rasa sesak dada. Boleh lah, hantar belanja banyak dah, tuition sana sini, dapat grade B boleh lah. Apa dia? Bila azan dikumandangkan, dia terus ambil wudu, ambil sembahyang. Dan kemudian dia segera menuju ke masjid. Maknanya selepas azan tu,
Dengar azan saja ambil uduk, kemudian dia pergi ke masjid. Hak ni grade B. Hak ni nak kait dengan sifat malu tadi tu. Bila mana kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan cuba untuk melaksanakan perintah Allah Taala tu dengan sempurna mungkin. Maknanya dengan makna yang terbaik yang boleh kita lakukan. Adapun pada amal yang grade C. Grade C. Bila kalau C ni kalau pergi Rosyamat beli telur ada grade A, ada grade B. A tu mahal sikitlah. RM13 lebih ada kot. Kan? Kalau grade C ni tak tahu lah, kecil. Bila azan dikumandangkan, dia terus mengambil wuduk. Ambil semayang juga, alhamdulillah. Tapi dia mendirikan solat di rumahnya. Ini kita muhasabah. Adapun grade D, apabila azan dikumandangkan, maka dia memperlahankan peranti ni, handphone ke, smartphone dia tengah tengok apa ke, atau televisionnya. Tetapi dia terus melayan kerja lain dan lambat bersedia untuk solat. Ini grade D. Dengar azan, setakat dia mungkin dia decrease je lah volume tu. Dia kata kat nak ada pelan sikit azan tu. Ada pelan. Ataupun dia kata pause sekejap, berhenti sekejap. Cerita tengah sedap kan, berhenti sekejap. Tapi lepas tu disambung balik. Ini dia kata grade D. Adapun grade E. Grade ini dia kena, kalau SPM ni bawahan. Langsung dia tak peduli. Atau dia buat tak tahu saja apabila azan berkumandang. Lalu dia menyambung aktiviti dunia dia. Seperti ini sebut memasak, melayari telefon dan sebagainya. Ini contoh tuan-tuan. Nak sebutkan setiap daripada kita ada amalan-amalan yang kita biasa buat. Dan setiap amalan itu kita dituntut untuk sentiasa meningkatkan dari segi kualiti amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita tergolong pada golongan yang mana kita ikhlas beramal kepada Allah Ta'ala pada peringkat semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perbahasan kita pada kuliah yang lepas. Adapun pada pagi ini kita lihat pada cabang iman yang ke-55. Cabang iman yang ke-55 itulah berbakti kepada kedua ibu bapa. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbakti kepada kedua mak ayah kita. Bila mana kita nak berbakti kepada kedua mak ayah kita pada dua keadaan. Yang pertama ketika mak ayah kita masih hidup. Yang kita ba'da mautihima. Dan yang keduanya selepas kematian kedua-duanya. Makna mak ayah meninggal. Adakah ruang untuk seorang anak itu berbakti setelah ibu atau ayahnya telah meninggal dunia? Masih ada. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, Allah berikan tiga ujian dalam hidup kita. Yang pertama disebut ulama sebagai mu'anatun. Ujian. Dan ujian ni kita tak nak. Tak ada manusia yang hidup dalam pada ujian yang tiga. Tetapi Allah takdirkan juga kerana kita manusia biasa. Kita bukan siapa-siapa yang ada keistimewaan seperti para rasul itu al-maksum. Yang pertama disebut mu'anatun. Ini ujian hidup kita. Nak tak nak kita kena hadapi dan terima dengan penuh sabar dan kita syukur pada Allah Ta'ala. Yang pertama itu penderitaan. Ini ujian. Ada orang hidup menderita, tuan-tuan. Yang keduanya alam atau disebut sebagai kesakitan. Itu ujian. Ada orang diuji sakit. Itu ujian daripada Allah Ta'ala. Dan tak ada orang nak berhajat daripada sakit. Tapi Allah bagi dia untuk uji di atas sakit. Yang ketiga disebut sebagai masyaqqah. Kesusahan. Sukar. Tingkatan paling tinggi mu'anah, derita. Derita ni beza dengan susah ni jauh. Derita ni termasuklah pada emosi dia. Orang hidup melarat, tuan-tuan. Kalau nak kata miskin, boleh lagi. Ada orang hidup fakir, miskin. Melarat. Tak ada apa nak makan. Kalau di negara kita ni nak sebut orang melarat ni, tak berapa nak jumpa. Tak berapa nak jumpa. Ada. Kadang-kadang keluar dekat rancangan apa? Bersamamu. Tengok, ya Allah, anak dia macam ni Allah bagi. Hidup dia macam ni. Duduk rumah dia, ya Allah. Rumah yang bukan layak bagi manusia. Ada, masih ada lagi. Tapi kuranglah kat Malaysia ni. Tapi kalau kita tengok di luar negara, banyak. Kita tengok negara-negara dalam peperangan, Masya Allah. Itu kata melarat. Tak ada apa nak makan. Pernah dulu perang di Syria, dia tanya ulama dia, mufti dia.
Apa hukum makan kucing? Apa hukum makan kucing? Pasal apa nak makan kucing? Tak ada apa nak makan. Ada yang makan rumput dan macam-macam. Ada yang minum air kencing binatang. Ada. Itu mu'anah lah tu. Derita. Wa niyazbillah. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Mudah-mudahan kita selamat Allah Ta'ala ni daripada segala-gala yang derita. Yang keduanya kesakitan. Sakit berat, sakit ringan. Ada. Demam sekejap-sekejap, sakit. Ada orang sakit lama, sakit dah. Nas'alullah al-afiyah. Minta Allah Ta'ala kesejahteraan. Wassalamah, keselamatan. Yang ketiganya adalah masyaqqah, kesusahan. Susah ni ramai. Datang masjid, nak datang awal, pancit motor. Tayak. Susah sikit lah. Jalan lah kaki. Nah, jauh jugalah. No, duduk di Rafflesia, jalan kaki. Tak ada kenderaan, motor habis. Pancit. Susah. Nak tak? Tak nak, tapi nak buat macam mana? Susahlah hujung bulan dah sesak ni, tengah bulan. Gaji dah habis. Gaji habis dah, gaji dah kurang dah. Dekat-dekat tengah bulan dah. Susahlah. Tapi lepas tu kaya sekejap. Masuk 25, kerja government, kaya lah sekejap. Senang sikit hidup dia. Maka dalam banyak ujian tu, Allah adakan ujian disebut sebagai ujian ibu ayah. Ibu ayah ni adalah amanah dan ujian pada masa yang sama. Dan syukur pada Allah Ta'ala kalau mak ayah masih ada lagi, sempat kita berbakti. Ini perintah Allah Ta'ala. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah wasiatkan. Kata ulama istinbat hukum, Allah wajibkan. Allah wajibkan ke atas siapa? Wajibkan manusia berbuat baik kepada biwalidayhi, kepada kedua ibu dan ayah. Ini perintah Allah Ta'ala. Sebab itu berbakti kepada mak ayah ni pada hidupnya dan ketika mati. Di dalam hadis Nabi SAW, birrul walidaini ba'da mautihima. Pada bab menyatakan tentang berbuat atau berbakti kepada mak ayah selepas kematiannya. Sabit pada hadis Nabi SAW, hadis sahih Muslim. Inna min abarra birri an yasila rajul ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli. Ini kata Rasulullah. Apa satu yang pertama? Sesungguhnya sebesar-besar kebajikan. Min abarral birri. Sebut kebajikan ni, albir ni adalah kebajikan yang sempurna. Jami' li jamil khairat. Sifat atau nama yang terhimpun padanya segala kebaikan. Tak ramai orang dapat tingkatan albir ni. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbuna. Dalam bab kita infakkan harta ni, Allah kata, tidak sesekali kamu mencapai tahap kebajikan yang sempurna. Albir, sehinggalah kamu menafakah, kamu menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai. Lepas tu bila kita nak bagi kat orang, tak salah kita nak bagi barang pakai. Boleh. Asalkan mungkin boleh pakai lagi, kondisi okey lagi. Atau kita berniaga, ada lebih makanan sikit kita bagi. Bukan kata salah, boleh. Tetapi pada tingkatan infak, kita beri yang terbaik, lan tanalul birr. Kamu tak akan sesekali mencapai tahap kebajikan kamu sehinggalah kamu memberikan apa yang paling kamu tuhibbun, yang kamu paling cintai, kamu sayang. Yang terbaik kita kata, hak tu kita bagi dulu. Itu tingkatan albir, iaitu kebajikan yang sempurna. Masuk pada hadis tadi, di antara sebesar-besar kebajikan yakni rujuk kepada seorang anak adalah menyambung hubungan dengan sahabat-sahabat ayahnya selepas ayahnya meninggal. Ini satu kebaktian. Arwah ayah kita, arwah ibu kita ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik. Yasillu, sambung hubungan kita dengan mereka. Itu salah satu daripada kebaktian seorang. Ditanya kepada Rasulullah SAW kebaktian anak selepas ayah ibu dia meninggal. Dalam Sunan Abi Daud, kata Rasulullah, na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infasu ahdihima min ba'dihima wa sillatur rahmi allati la tusalu illa bihima wa ikramus sadiqihima. Apa perkara Nabi sebut yang boleh kita buat? Kata Rasulullah, ya ada. Apa dia? As-salatu alaihima. As-salah maksud doa. Doa ke atas keduanya, mak ayah kita yang meninggal. Itu kebaktian anak kepada ayah dan ibu telah meninggal. Jangan kita lupa titipkan doa
khususnya lepas solat kita atau bila-bila masa kepada kedua mak ayah kita yang telah meninggalkan kita, telah meninggal dunia. Yang keduanya wal istighfar lahuma, istighfar, ampunkan dosa kedua-dua. Minta Allah Taala supaya berikan keampunan kepada kedua-duanya mak ayah. Tak kita baca Allahumma ighfir lahu, kita baca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami. Doa tu tak pernah tinggal dalam solat. Doa yang sempurna mulakan dengan hamdalah. Sebut alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Kedua diikuti dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan intipati doa yang baik adalah kita mendoakan kedua ibu ayah kita. Sama ada masih hidup ataupun telah meninggal. Al-istighfar lahumma. Yang ketiganya yang disebut wa infazu ahdihima, tunaikan janji-janji mereka. Arwahnya dulu ada janjinya sekian-sekian. Kita tahu perkara tersebut. Dia beritahu kepada kita, tunaikan janji arwah yang tidak dia sempat menunaikan janji tersebut. Ini tugas anak. Kemudian dia kata wasillatu rahmi allati la tusalu illa bihima, dan kemudian kamu sambung silaturahim yang mana mereka itu ada kaitan dengan mereka. Ini kerabat, saudara mara dan sebagainya. Dan akhirnya kata Rasulullah wa ikramu sadiqihima, dan muliakanlah sahabat-sahabat arwah mak ayah kita. Itu tugas anak. Jadi kalau mak ayah kita masih ada tinggal, tapi kebanyakannya mungkin sama-sama lah, lapik-lapik dah tak ada dah. Kalau orang umur dah 70, 80, kadang-kadang lapik-lapik kawan dia tak ada dah, habis. Generasinya habis. Orang tua saya umur 86. Jadi alhamdulillah masih ada lagi. Tapi kawan-kawan dia kita seorang pun tak ada. Yang ni kan seorang, semua tak ada. Itu umur dia. Jadi antara disimpunkan di dalam beberapa kitab amalan anak berbakti kepada mak ayah yang telah meninggal dunia. Yang pertama, doakan keampunan dan rahmat. Sebut dah. Yang keduanya, mohon istighfar. Yang ketiganya, menunaikan wasiat. Tunaikan wasiat mak ayah. Syarat wasiat itu mesti tak bertentang dengan syarak. Kalau bertentangan dengan syariat, maka tak wajib kita tunaikan. Melangsaikan hutang. Hutang mak ayah. Itu kerja waris. Pernah Rasulullah nak solatkan jenazah atas satu jenazah. Rasulullah tanya, apakah sikulan yang hutang? Maka bangkit seorang kata, ya Rasulullah, hutangnya 2 dinar. Kemudian Rasulullah kata, siapa nak tebus atas, nak tanggung atas hutang ni? Waris tak ada, tuan-tuan. Datang seorang sahabat bangkit kata, ya Rasulullah, hutang 2 dinar dia aku bayarkan. Tu. Kalau dah tak ada, sebab tu penting sahabat-sahabat soleh ni. Bila mana waris zuriat semua tak mampu nak buat tu, maka sahabat-sahabat yang soleh ni lah yang akan selesaikan. Tu kita dalam hidup kita mesti ada, dalam circle hidup kita ada sahabat-sahabat yang soleh. Sahabat yang mana ingatkan kita bila kita buat salah, itu sahabat. Ini bila kita buat salah, dia sokong lagi. Itu bukan sahabat. Itu SDDM, tuan-tuan. Sepatut kita sahabat ni salah tegur lah. Supaya kita tahu kita ni salah. Kita bukan tahu kita salah. Kita duduk dalam kereta, kita nampak cantik lah kereta kita. Tapi atas kereta kita ada sampah, rumah kita suruh bawa keluar tadi. Kita lupa. Sampai ke pejabat bawa sampah. Orang hon ni. Kita perasan kereta kita cantik. Padahal orang hon tu ada sampah atas tu. Betul tak? Macam kita buat motor, tongkat tak nampak ni. Tongkat lupa nak angkat. Jalan juga kena kat orang hon. Kita perasan. Tapi orang lain nampak kesalahan kita. Maka itu antara contoh. Langsaikan hutang. Kemudian sambung silaturahim tersebut. Bersedekah. Niatkan pahalanya kepada kedua mak ayah kita telah meninggal. Jumhur ulama sampai. Sebab tu sebahagian kita bila kita banyak berinfak ni, jangan semua infak tu atas niat kita. Kita sedekahkan, orang nak buat masjid, nak tambah ruang solat, orang nak buat wakaf dan sebagainya. Kata sekian-sekian adalah niat ni atas arwah mak ayah kita, pahala ni. Mudah-mudahan sampai. Maka boleh kita niatkan pahala sedekah itu untuk arwah mak atau ayah kita. Ini banyak orang beramal. Sehingga orang nak buat masjid dan sebagainya, apa saja perkara yang kebaikan, maka niatkan pada niat yang baik. Dan kemudian tunaikan haji dia. Anda tak sempat dia haji. Berkemampuan tapi tak sempat, maka waris atau zuriat dia boleh tunaikan. Ini dalam badal haji dan sumbang. Ini disebut di dalam hadis Nabi SAW dan dihimpunkan para ulama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surah
Al-Isra ayat 23-24. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق Allah Al-Azim. Ini ayat ini tentang kebaktian kepada mak ayah kita. Kata Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya. Ini perintah tauhid. Pertama sekali agama sebuah kita supaya memperkemahkan akidah kita. Memperkemahkan kepahaman kita tentang i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Dengan perintah Allah Ta'ala, Allah tak perintahkan melainkan kita disembah tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Dalam hidup kita ni, trust ni adalah akidah kita, nombor satu. Perkara akidah, perkara tauhid. Tidak ada kita masuk pada golongan yang menyekutukan Allah Ta'ala. Yang mujassimah, yang menyamakan Allah dengan makhluk, tak boleh. Dengan faham-faham yang batil, Mu'tazilah, faham-faham yang Jabariyah, Qadariyah. Ini semua kena tinggalkan, kena jelas. Perkemaskan akidah. Rasulullah SAW dah wafat lama dah. 1400 tahun lebih dah Nabi wafat. Apa yang kita nak bawa daripada Nabi? Yang pertama, akidah yang jazam. Akidah kita yang solid, yang faham, yang sahih, yang benar. Maka itu perintah agama. Selesaikan akidah anak-anak kita dulu. Bawa anak-anak kita dengan didikan agama yang jelas. Supaya dia boleh bawa, faham itu sehingga dia dewasa. Sebab dewasa kita tak tahu ujian dia. Zaman sekarang pun ujian macam-macam. Kita dengar orang pelajar mengaji pandai. Masuk universiti. Tapi boleh bawa kepada aliran yang sesat. Masuk pada faham-faham. Banyak tuan-tuan kajian-kajian report-report yang orang buat. Pelajar-pelajar universiti ni terdedah dengan banyaknya faham-faham yang menyeleweng. Tapi dia orang boleh terikut. Sebab tu kita selesaikan tugas kita dulu. Yang pertama, agama suruh selesaikan, perkemaskan akidah anak kita. Bagi jelas akidah dia. Apa pun benda yang datang kemudian. Benda yang sama, cuma di rebrand je. Faham-faham dulu mungkin disebut sebagai Jabariyah, Qadariyah. Hari ini datang dengan fahamnya pluralisme, liberalisme, dengan istilah-istilah moden. Mungkin anak terkeliru dengan istilah yang begitu hebat dan sebagainya. Maka perkemaskan. Setelah itu, kemudian datanglah perintah Allah Ta'ala. Apa dia? Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu, mak ayah kita. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya, sama ada satu daripada dua, mak atau ayah, atau kedua-duanya mak ayah kita, sampai mereka kepada umur tuanya, maka dalam jagaan dan peliharaanmu. Ini nak sebut tanggungjawab anak ni. Bila mana mak ayah kita tu mulanya ujian kita yang betul. Waktu kecil tak ada apa tuan-tuan. Mak suruh buang sampah waktu muda tu biasalah. Mak suruh pergi kedai tu kita ikut cakap dia biasalah. Ni nanti ujian bila mak ayah kita tua tu. Sebut dalam Quran. Apabila salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sudah berada pada umur yang tua dan di dalam jagaan dan peliharaan kita, walaupun duduk semenyih, dia duduk kat Terengganu tu, itu atas tanggungan dan jagaan kita. Bukan kata terlepas tangannya. Itu masih lagi tanggungan mak ayah kita di kampung tu. Masih lagi jagaan. Sampai tua dah umur dia. Maka kata Allah Ta'ala, janganlah engkau berkata kepada keduanya, fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu cakap kepada kedua-duanya, walaupun dengan perkataan uff, dah. Ni biasa tuan-tuan. Kadang-kadang bunyi macam tikus tak tahan tu. Dia ada bunyi dia panggil apa? Macam bunyi itu dengan kawan-kawan boleh lah. Dengan mak ayah ni menyerap juga tuan-tuan. Kerana perkataan. Walaupun sekecil-kecil perkataan, mesti uruf adatnya begitulah. Kalau masyarakat Melayu kita pun lah kot. Ataupun perkataan yang serti dengannya. Itu kalau anak-anak kecil tu biasalah. Bila suruh Kak Long, Long kata Angah buat relax je. Tak buat kerja pun. Bila kata kat Angah, Angah kata kat Ucu, Ucu pun relax, tak buat apa, suruh dia. Itu biasa. Tapi bila dah sampai umur tua, tugas kita hiburkan mak ayah kita. Sebab dia kata, jangan kamu kata kepadanya walaupun perkataan dan jangan kamu tengking mereka. Ni habis tuan-tuan. Dia ada red line dah sampai kita angkat suara. Kadang anak dia belajar pandai.
Kadang dia sekolahkan anak mak ayah dia, kadang dia sekolahkan mak ayah dia juga. Mak ayah ni memang uzur tuan-tuan, dia banyak kekangan. Kadang-kadang benda-benda yang baru-baru ni dia tak berapa cerdas, tapi dia tahu benda tu, cuma sifat dia begitu. Kadang anak ni sekolahkan mak ayah dia. Ada juga dia ceramah kat mak ayah dia. Rendahkanlah dirimu kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayang. Tinggi mana pun kedudukan kita, asbab dia tu adalah mak ayah kita juga. Kita mengaji tinggi, kerja kita hebat, sebab dia Allah hadirkan, zahirkan sebab dia adalah mak ayah kita. Jadi mak ayah kita ni lihat kita ni macam anak-anak kecil je. Jadi jangan kita angkat suara, jangan kita lebihkan dia. Kalau dia berhajat, selesaikanlah hajat dia. Kadang-kadang hajat mak ayah kita ni kecil-kecil je, tapi bagi kita susah. Mak ayah kata, dia datang tempat kita, kata mak teringatlah nak pergi, nak ziarah saudara dia lah. Kat mana tu mak? Oh, kat Melaka. Melaka sebenarnya tak jauh lah, tapi anak punya sibuk. Nah, apa dia kata kat mak ayah dia? Sibuk sikit lah. Nantilah tengok kalau free. Tu. Bimbang, kecil hati dia. Maka kerja kita gembira kan dia. Sebab kalau kita baca kisah-kisah yang hebat, antara yang dirakamkan adalah kisah seorang yang bernama Uwais bin Amir. Uwais bin Amir. Uwais bin Amir ni atau kita kenal sebagai Uwais Al-Qarni. Al-Qarni nisbah pada nama tempat di Yaman. Uwais ni banyak riwayat hadis cerita tentang Uwais. Sebahagian hadis dhaif, sebahagiannya adalah disandarkan dengan hadis sahih. Satu orang anak yang mana dia hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tak sempat berhijrah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk hijrah ni, hijrah dengan bukan maksud hijrah bersama Rasulullah daripada Mekah ke Madinah saja. Ada 5 kategori hijrah. Satu daripadanya adalah mereka yang tak sempat jumpa Rasulullah setelah Nabi berhijrah. Maka mereka berada pada satu tempat, mereka berhijrah ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka balik kepada tempat asal. 2. Yang keduanya adalah mereka ini daripada kabilah dan kaum tertentu, mereka berhijrah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar hukum syarak. Mereka belajar ilmu agama lah mudah faham. Daripada ilmu tersebut, mereka balik kepada kaum dan kabilah mereka, mereka sampaikan. Jadi Uwais ni tak sempat berhijrah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada dengan maksud ziarah Nabi ataupun belajar sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sempat. Kenapa Uwais tak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana kebaktian dia. Kerana kesibukan dia, kebaktian dia untuk dia berbakti kepada ibunya yang telah tua dan uzur. Itulah kisah Uwais. Sampai dia tak sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis disebutkan Uwais ini sebagai khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Kenapa khairut tabi'in tak dimasukkan golongan sahabat? Kerana antara syarat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain dia beriman kepada Allah dan Rasul, dia mestilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak beriman, tak jadi sahabat. Abu Jahal tu boleh kata tiap-tiap seminggu boleh jumpa juga Nabi, tetapi dia tak beriman kepada Allah dan Rasul, maka dia bukan sahabat. Maka Uwais atas kebaktian dia kepada mak ayah dia, tak sempat dia berhijrah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama kata inilah sayyidut tabi'in, penghulu kepada tabi'in. Tabi'in ni golongan yang bertemu dengan sahabat, yang mana sahabat ni pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebut sebagai Uwais ni, dia duduk zaman Nabi tapi dia tak sempat jumpa dengan Rasulullah, tetapi dia sempat bersama dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia jumpa Sayyidina Umar, disebutkan. Sebab Umar dipesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjumpa satu orang dengan tanda-tanda tertentu. Uwais ni ada penyakit tuan-tuan. Penyakit sopak, penyakit kulit yang teruk. Ibu dia kata minta pada Allah Ta'ala supaya Allah sembuhkan penyakit kamu. Kata Uwais, tak ibu, aku minta pada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa ibu. Maka dengan Allah ampunkan dosa ibu, maka aku berbakti dan aku masuk ke dalam syurga mu. Itu anak tuan-tuan. Dia ada penyakit. Dia minta pada Allah Ta'ala, mak kata mintalah doa supaya Allah sembuh penyakit kamu. Kata Uwais kata, aku minta Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa ibu. Tetapi sebabkan mak dia minta dia doa juga, akhirnya dia minta Allah Ta'ala supaya sembuhkan penyakit, tapi tinggalkan sedikit sebagai pengajaran dan peringatan dia kepada apa yang pernah Allah timpa atas dia. Maka dalam hadis sebut tinggal pada tanda penyakit kulit sebesar dirham pada tangan. Maka dengan itulah maka sebagian sahabat kenal Uwais dengan tanda yang ada pada dia. Ni belum cerita
Walaupun sebahagian riwayat katanya dhaif, ceritanya tentang ibu dia nak pergi haji tuan-tuan. Mak dia nak pergi haji. Dalam keadaan miskin, uzur. Macam ni dia gendong mak dia. Dia buat, dia tunaikan daripada Yaman tuan-tuan. Jauh tu. Ini mak nak pergi Rosyamat je pun. Allah, dia punya kona dia. Susah dia macam. Nak pergi Rosyamat je. Mak teringin nak makan durian, cendol durian. Mana tu mantin. Mak teringin anak dia, ya Allah. Seminggu pun dapat pergi. Uas ni mak dia nak pergi haji tuan-tuan. Nak pergi haji jauh tu Yaman ke Saudi tu. Dia tunaikan. Ini muhasabah je lah tuan-tuan. Bukan kata nak kata siapa. Muhasabah diri masing-masing. Kalau mak ayah masih ada lagi. Hibur kan tak? Kalau ayah kita tinggal seorang. Mungkin mak kita dah tak ada. Ayah kata ayah nak ada teman lah. Sudah tuan-tuan. Dia cakap kat nak ada ayah nak ada kawan. Nak ada kawan. Anak kalau baik hibur kerja hati ayah dia. Ayah nak macam mana? Nanti jumpa Tok Imam. Tok Imam banyak kabel. Contoh. Ini bila ayah cakap aja, ayah ni apa dah tua dah. Kan? Nanti apalah, nanti jadi anak apa? Anak tiri lah, yang tersakiti lah macam-macam lah kan. Pelik-pelik. Hiburkan, layan saja. Kata yang qaulan karimah, cakap je benda yang menyenangkan dia, cukup. Walaupun mungkin hajat dia tak sampai. Mungkin hajat dia tak sampai. Tetapi jangan kita kata tu tuan-tuan. Belum kata kita beta lagi cakap dia. Atau dia kata rendahkan suara kita depan dia, rendahkan diri kita depan dia. Maka fakullahuma qaulan karima, maka cakaplah kepada mereka berdua qaulan karima, kata-kata yang mulia, yang senangkan hati anak. Kemudian Allah perintahkan kita doakan. Kata dengannya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta pada Allah Taala apa dia? Dan katakanlah, doakanlah wahai Tuhanku, wa qur rabbirhamhuma, rahmatilah, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku sejak kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan doa tu kita baca tak? Kadang kita baca dengan wazan, dengan uslub yang lain. Kita baca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Sama, maksud dia sama. Sebagaimana dia jaga kita, dia kasih kita, dididik kita sejak kita daripada kecil. Ini perintah Allah Ta'ala. Maka doa pada mak ayah juga termasuk kebaktian kita kepada kedua ibu ayah kita. Kemudian kita masuk pada hadis Nabi SAW. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam As-Sahihaini. Apa makna As-Sahihaini? Yakni merujuk kepada dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maknanya hadis ni ada dalam dua kitab sahih. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Sabda Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu li waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birru walidaini. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna law istazadtahu lazadani. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, tanya tentang apa? Ayyul amali ahabbu ila Allah. Ni sahabat ni dia bertanya terus kepada Nabi. Sahabat dah tanya dah, bagi pihak kita ni sahabat dah tanya dah. Kita nak tahu juga apa maksud dia kata. Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala? Kan kita nak tahu kadang-kadang, kita kadang banyak beramal, kita nak tahu apa amalan, dalam banyak amalan ni aku nak pegang amalan ni, dan amalan ni amalan yang terbaik. Tapi kita tak sempat tanya. Sahabat tanya dah untuk kita. Sahabat tanya dah kepada Rasulullah dan untuk kita beramal. Apa amalan yang paling disukai oleh Allah Taala? Maka pertama Nabi kata qala as-salati liwaqtiha. Ini nombor satu. Kata Rasulullah SAW, solat pada waktunya. Solat pada waktunya. Jadi solat pada waktunya dalam syarah hadis sebut dengan maksudnya solat pada awal waktu. Itu tingkatan amalan yang paling utama. Tetapi tidaklah orang yang sembahyang pada pertengahan waktu atau pada hujung waktu itu hukumnya haram. Tidak. Bahkan tidak makruh. Kerana pada waktu solat itu ada pembahagiannya. Ada waktu fadilah, ada waktu yang afdal, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu hurmah, ada waktu yang haram. Bila mana solat itu menjadi haram?
apabila dia sengaja meletakkan solat itu sehingga sempit solat tu nak didirikan. Asar pukul 4.40, dia pergi sembahyang 4.39, berapa saat lagi? Maka tak sempat dia telah menyempitkan waktu saat. Perbuatan tersebut berdosa. Dan hukumnya menjadi haram apabila sebahagian solat itu masuk pada waktu yang lain. Sembahyang pukul 4.39, asar pukul 4.40 contoh. Dia sembahyang sempat satu rakaat je waktu zuhur yang betul, 3 lagi masuk waktu asar. Maka perbuatan tersebut berdosa dan haram. Ada orang buat yang tu, hati-hati. Tapi kalau dia sembahyang pukul 1 zuhur, pukul 1.30, 1.28, dia sembahyang pukul 2, dia sembahyang pukul 3, adakah perbuatan itu haram? Tidak haram. Waqtan wasi'ah, waktu tu luas. Dia tengah belajar kat kelas dia, belajar kat universiti contoh dia, dalam kelas dia belajar. Masuk zuhur, dengar azan masjid, dengar azan. Adakah dia berhenti belajar? Waqtan wasi'an, waktu luas. Selesai dulu belajar, masih dalam waktu lagi pergi sembahyang. Jika tidak ada masyaqqah, jika tak ada kesukaran, tak ada kesusahan yang datang, maka pergilah sembahyang. Kerana sembahyang pada waktu itulah yang terbaik. Bahkan dalam beberapa riwayat hadis, dalam kitab-kitab fiqh pun bahas sembahyang zuhur. Disebut dengan istilah dia apa dia? Al-ibrad. Itu kita melewatkan sikit. Sunnah melewatkan zuhur. Sunnah melewatkan zuhur dengan sebab apa? Jadi sebut sebagai, iaitu berlebihan panasnya. Syiddatul har. Ataupun sebagai keterlaluan panas. Ini uruf ataupun adat setengah tempat, zuhur dia panas. Bersangatan panas. Jadi bolehkah kita nak lewatkan zuhur ni? Boleh, tapi dengan syarat. Dalam mazhab kita ada syarat dia. Syarat dia apa dia? Yang pertama dia sebut, syarat dia, sebut dalam kitab dia. Syarat dia yang pertama iaitu dia mestilah cuaca itu benar-benar panas. Satu. Yang keduanya, solat itu dilakukan secara berjemaah. Yang ketiganya iaitu jemaah itu datang daripada jauh. Dan yang keempatnya, berjalan ia dalam keadaan yang sangat panas terik. Jadi kalau ada 4 syarat tu, sunnah kita lewat. Tapi dalam kondisi kita di Malaysia ni, payahlah. Dia berjalan, ambil nombor 4 dulu. Kita jalan ke masjid dalam keadaan panas terik tak? Motor okey lah, laju lah. Ada orang naik kereta lagi. Kalau ada pun orang pakai payung lagi. Tak, ada setengah payung tu ada kipas lagi. Jadi nak jumpakan masyaqqah tu payah. Ataupun dia kata cuacanya berlaluan, keterlaluan panas. Di Malaysia ni kadang mendung, zuhur dia okey je. Ada musim tu memang orang sebut apa? Musim panas punya istilah dia, Nina ke apa, Nino. Musim panas bersangatan. Panas sangat. Maka kalau itu keadaan dia, boleh kita lewatkan. Ini ada perintah daripada Nabi SAW. Iaitu bersejuk-sejuk dulu untuk zuhur. Dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi lah. Dan solat itu mesti dilakukan secara berjamaah. Dan jemaah itu datang daripada jauh. Kalau itu syarat menepati pada satu tempat, pada satu mukim, maka zuhur itu sunat dilewat. Tetapi pada hadis yang lain, at-ta'jili fil dhuhri afdal, iaitu mempercepatkan zuhur itu pada waktunya, mana pada waktunya solat pada awal, mengawalkan zuhur itu adalah afdal, lebih utama. Jadi kita seimbangkan antara dua perintah. Sekiranya tidak ada masyaqqah, sekiranya tidak ada keuzuran, maka sembahyang pada awal waktu itulah yang paling waktul fadilah, paling terbaik, yang afdal sekali. Adapun kalau datang keuzuran, contoh dia tak ada air, tayamum, tapi dia yakin sebelum habis waktu asar nanti kita nak sembahyang zuhur, air tak ada, tapi dia yakin sebelum asar nanti air datang, maka boleh dia untuk lewatkan sembahyang zuhur dia tadi sehingga air datang. Jika dia tidak tahu, maka dia boleh lewatkan. Jika tidak ada air, maka dia tayamum. Tapi jangan sampai dia habis sampai habis waktu. Itu tak boleh. Boleh dalam keadaan-keadaan syarat-syarat, seperti perempuan haid pun serupa jugalah. Bila dia pukul 3 ke, atau pada waktu yang dia tak sempat dia nak sembahyang, maknanya kalau masuk tiba-tiba dia haid memang tak sempat sembahyang, maka dia tak perlu qada. Tapi kalau dah pukul 3, maka lepas tu kena keluar haid dia, maka dia qada dia zuhur yang dia tinggalkan. Itu perbahasan ulama tentang bab fiqh, iaitu melewatkan pada waktu-waktu solat-solat yang ada pada waktu. Yang pertama kata Rasulullah adalah solat pada waktu. Qultu summa ayu, kemudian apa lagi Rasulullah? Kata Nabi, birru walidain, datang. Selepas akidah, ibadah dan perintah kita berbakti kepada mak ayah kita.
Qultu summa ayyu, kemudian lalu apa wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah Taala. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, qala haddatsani bihinna, kemudian baru berkata, itulah yang baginda nyatakan kepadaku, jika aku terus bertanya pasti baginda akan menyebutkannya lagi. Maknanya bukanlah 3 saja amalan, iaitu solat pada awal waktu, iaitu berbakti kepada kedua mak ayah, yang ketiganya jihad fi sabilillah. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku tanya lagi kepada Rasulullah, nescaya Rasulullah akan bagi tahu lagi. Maka sahabat lain tanya juga dengan Nabi, apa amalan terbaik? Dalam riwayat hadis lain, Nabi sebut amalan ni, amalan sekian. Maka kita himpun semua amalan, kita buat saja yang telah Nabi kata amalan ni yang terbaik kita lakukan. Maka dalam hadis yang kita baca ni, Rasulullah menyebut 3 amalan terbaik. Namun ada lagi riwayat hadis lain sebut amalan-amalan. Itu yang boleh yang kita jadikan panduan dalam kita beramal dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Allahu a'lam. Jadi akan ke depan kita masuk pada cabang iman ke-56 dan juga cabang iman ke-57, itulah perintah berakhlak baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia, insya-Allah. Pada pertemuan kita akan datang, aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Wal 'asri.